Adanya perselisihan dalam kalangan para ulama mengenai zakat emas perhiasan. Sama ada emas perhiasan ada zakat atau tidak. Pertamanya, para ulama sepakat bahawa emas dan perak ada zakat. Tidak kira sama ada emas perak itu dalam bentuk mata wang atau dalam bentuk yang telah dibentukkan. Dileburkan, lebur jadi cair. Itu jadi apa? Jongkong atau selagi mana bukan perhiasan. Ulama sepakat bahawa ada zakat. Perhiasan yang dipakai, bukan yang diletak di dinding. Selain daripada perhiasan, ulama sepakat ada zakatnya, emas dan perak. Jika digunakan untuk perhiasan, jika digunakan sebagai barang kemas, maka di situ ada perselisihan dalam kalangan para ulama. Maka pendapat yang pertama, mazhab Abu Hanifah mengatakan barangan kemas, yakni emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan, ada zakat. Sedangkan jumhur para ulama berpandangan bahawa barang kemas, emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan tidak ada zakat. Jadi majoriti para ulama mengatakan tidak ada zakat dalam barang kemas. Mereka yang mengatakan ada zakat, mereka berhujah dengan antara lain surah At-Taubah ayat 34, di mana Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah. Ancaman yang Allah sebutkan, ancaman atas mereka yang simpan emas dan perak tanpa dikeluarkan bahagian zakatnya. Juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawm al-qiyamah صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره. Tiada mana-mana pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya, yakni tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali pada hari kiamat akan didatangkan untuknya lapisan-lapisan, lalu dia ditekapkan dengannya, dengan lapisan daripada api itu. Ditekapkan dahi dan belakangnya dengan lapisan api itu, kepingan api itu, kepingan. Yang ini ancaman ke atas mereka yang tidak menunaikan zakat emas dan perak yang dimiliki itu. Maka jika diperhatikan nas ayat Al-Quran dan hadis yang telah kita sebutkan, umuman wajibnya mengeluarkan zakat dalam emas dan perak, termasuklah yang digunakan sebagai barang kemas. Adapun pandangan majoriti para ulama, apa dalil mereka? Ya. Tuan-tuan boleh lihat, tengok hadis 628 yang kita dah bahaskan sebelum ni, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak wajib zakat atas seorang muslim pada hambanya dan tidak pula pada kudanya. Dan ternyata bahawa hadis ni antara lain digunakan sebagai dalil. Mungkin ada yang tertanya, apa kaitan hadis 628? Hadis Nabi kata tidak ada zakat pada hamba dan kuda dengan emas dan perak yang digunakan sebagai barang kemas. Dalam hadis 628 Nabi kata tidak ada zakat pada hamba dan kuda yang ditunggang. Majoriti ulama yang mengatakan tidak ada zakat pada barang kemas menyamakan antara hukum asal dengan hukum sampingan yang dilihat ada kaitan. Maka dari hadis tidak ada zakat pada hamba dan kuda tundangan, di mana kita dah bahaskan sebelum ni bahawa apa sahaja barangan yang digunakan untuk peribadi, yang digunakan untuk kegunaan harian, semua itu tidak ada zakat berdasarkan hadis 628 ni. Maka majoriti para ulama mengambil pendekatan mengkiaskan hamba dan kuda tunggangan ni dengan emas dan perak yang digunakan sebagai barang kemas.